اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kita sambung pengajian kita, muzakarah kita, kitab tasawuf yang bernama Ayyuhal Walad yang dikarang oleh Al-Alimul Allamah Al-Imam Al-Mujaddid Hujjatul Islam wal Muslimin Zainuddin Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi At-Tabarani Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang barakah tu ya kita al-masyhur dengan nama Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan yang barakah kita dia sendiri yang bernama Ayyuhal Walad, dan dengan barakah daripada para asatizah kita yang berusaha menghidupkan majlis ilmu pada petang ini, alhamdulillah. Dan juga dengan barakah daripada pihak Persatuan Universiti Sultan Zainal Abidin, Persatuan Eksplorasi Ilmu, dan juga dengan barakah daripada para pelajar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan juga dengan barakah daripada guru-guru, alim ulama, para habaib, barakah mereka yang tak putus asa menuju Allah Subhanahu wa taala walau diuji dengan macam-macam ujian, dan barakah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan juga dengan barakah daripada sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk barakah ibu bapa kita, wabil khusus barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan jasa barakah mereka semua yang telah kita sebutkan tadi, diharapnya Allah Subhanahu wa taala saja kita, Allah Subhanahu wa taala redha kita. Mudah-mudahan kita semua disayangi dan diredai sentiasa setiap saat, setiap tempat kita berada, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan kita sentiasa diredai, kekal di dalam redha dan kasih sayang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jadi harapnya kita dijadikan Allah Ta'ala boleh meredai dengan sebenar-benar penuh hati kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga minta Allah Ta'ala izin kita boleh reda, boleh puas hati kepada semua makhluk Allah, walau setengah daripada mereka tak suka kita atau setengah daripada mereka suka kita. Kemudian kita boleh kasih kepada makhluk Allah dengan sekadar yang dibenar oleh syarak. Seperti kita doa kepada semua makhluk Allah dan doa mereka dapat hidayah dan umpamanya, dan berharap agar mereka tu menjadi baik. Tu mudah-mudahan yang paling utamanya Allah Ta'ala himpunkan kita semua, khusus yang hadir pada majlis ilmu petang ni. Diharapnya Allah Ta'ala himpunkan kita masuk ke dalam syurga kita semua bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Mudah-mudahan kabul hajat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian masuk pada kitab. Katanya muka surat berapa? Ustaz Zul kata 58. Faedah yang ke-8. Ustaz Ali, surat 58 juga. Tak sama dengan nuskah baru. Tapi faedah yang ke-8 faedah yang ke-8. Ini masih lagi nasihat daripada siapa? Hatim Al-Asam. Apabila ditanya oleh gurunya Syakik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Syakik Al-Balkhi, alimlah tu guru dia ni, orang alim sah, Syakik Al-Balkhi. Dia tanya kepada Hatim Al-Asam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dia tanya apa Hatim Al-Asam? Dia tanya anak murid dia, apa yang kamu dapat selama kamu mengaji dengan aku 30 tahun? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu kata Syakik Al-Balkhi. Maka Hatim Al-Asam kata, selama 30 tahun saya bersahabat dengan tuan guru, saya belajar dengan tuan guru, saya dapat 8 perkara. Dah sebut dah 7. Yang terakhir 8. Yang terakhir 8. Qala al-musannif Al-Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Hujjatul Islam wal Muslimin Al-Masyhur Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata al-faidatus saminatu, ni hikayat perkataan Hatim Al-Asam pada nak jawab soalan Syakik Al-Balkhi. Dia kata al-faidatus saminatu, yang terakhir ni, faedah yang terakhir. Di kitab kita ni bagi dua ni Ustaz Ali tak? Bagi dua dah dia. Separuh dah. Al-faidatus saminatu, bermula faedah yang ke-8. Tu mubtada, al-faidatu mubtada, as-saminatu jadi na'at dia sifat. Khabari anni, bahawasanya aku, ra'aitu fa'aitu, tu melihat oleh aku, maf'ul akan kulla wahidin. Jadi yang ke-8, nasihat yang ke-8 yang Hatim Al-Asam dapat buat kesimpulan selama 30 tahun belajar. Kata Hatim Al-Asam bahawasanya melihat oleh aku akan maf'ul kulla wahidin. Aku lihat akan tiap-tiap individu tu terbuat jadi maf'ul juga, mu'tamidan. Aku melihat akan makhluk itu akan bersandar, mu'tamidan ni i'timad, berpegang ala syai'in, di atas sesuatu, makhlukin yang seumpama makhluk, yang berbentuk makhluk. Mana dia nak rakyat ramainya akhir zaman juga. Zaman dia ni dia duk tengok kebanyakan manusia ni duk pegang kepada makhluk. Bila sebut makhluk ni umum lah, banyak jenis makhluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul lah akhir zaman ni kurang berpegang kepada Allah, ramai lebih selesa hidupnya, lebih tenang hidupnya berpegang dengan makhluk. Tu sangkaan mereka. Di akhir zaman setengah daripada mereka manusia tu bersangka
berpegang kepada makhluk tu membawa ketenangan, membawa kebahagiaan. Na'udzubillah min dzalik. Itu fahaman yang salah, yang silap, yang tak betul. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan hati kita daripada berpegang kepada makhluk. Walau zahir kita bekerja dengan makhluk, zahir kita cari siji, zahir kita makan gaji dengan makhluk, tetapi minta Tuhan jadikan hati kita tak bergantung kepada makhluk. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata ba'duhum ni kita buat jadi mubtada boleh. Bermula setengah mereka itu annas itulah. Mereka itu manusia. Kita rajak. Kita buat hum tu manusia lah. Bermula setengah mereka itu manusia. Berhajat pada apa? Khabar adalah berhajat kepada ilad dinari wa dirhami. Setengah mereka berhajat pada dinar dan dirham. Ini hak banyak sekali. Ramai manusia berpegang kepada duit hatinya, sehingga berkata di hatinya, kalau tak ada duit, masalah aku hari ni. Masya Allah, astagfirullah, na'udzubillah. Siapa boleh dia kata lagu tu di hati dia? Weh, kalau tak ada duit, mampuslah. Matilah aku. Tak makan aku, tak ada duit hari ni. Hari ni kalau tak ada duit, tak boleh hidup. Berapa ramai orang pergi lagu tu dengan sebab tak belajar agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Punca tak belajar. Hanya Islam tu semayang saja. Tu pun nasib baik semayang. Tu pun tak tahu rukun semayang, syarat semayang, perkara yang membatalkan semayang. Tahu kerja, maka terlintas di hatinya, tersalah buat pegangan di hatinya, kalau tak ada duit mati aku. Bahkan terkadang pernah suatu hari tak ada duit, kenaling. Sepatutnya tiada Tuhan yang kenaling. Tahu kenaling bahasa Malaysia panggil apa? Kenaling. Bimbang. Tu. Nah. Sepatutnya bila tiada Tuhan, itulah penyebab bimbang. Penyebab bimbang tiada Tuhan. Tapi akhir zaman penyebab bimbang tiada duit. Tiada duit. Dan kata setengah daripada guru baba, tak mustahil remaja-remaja yang tak belajar bila fokus cari duit, silap hari bulan, kufur dengan tiada sadar. Dia kata tak mustahil. Boleh jadi, boleh nak berlaku. Remaja-remaja yang tak belajar ilmu usuluddin, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, lebih-lebih lagi ilmu usuluddin, bila hanya semayang saja kerja dia, tetapi tak belajar ilmu fardu ain, tahu cari duit, silap hari bulan, dia kufur dalam keadaan dia tak sedar. Dia tak sedar, imannya sudah tiada. Na'udzubillah. Kita tanya guru kita, sebab apa guru kata macam tu? Kerana mereka rasa di hati mereka, duitlah yang tolong mereka. Duitlah yang membahagiakan mereka. Duitlah yang memberi makan pada mereka. Mula-mula rasa dalam hati. Lama-lama membawa kepada bercakap perkataan. Betul lah, kalau tak ada duit tak makan kita. Nasib baik aku jumpa duit dalam beg aku. Mula-mula cakap saja. Hati, lama-lama hati berpegang turut apa yang diucapkan. Memang aku berpegang. Siapa ada setengah tu, siapa lah beritahu kita, ada setengah tu dia kata macam ni. Memang kalau tak ada duit tak boleh makan. Saya kata macam tu, padahal hati saya yakin macam tu. Yakin macam mana? Kalau tak ada duit, memang confirm, mesti, pasti tak dapat makan. Kata dengan mulut dia, saya yakin macam tu. Itu sudah bimbang dah saudara-saudari. Adik kakak, jangan weh. Penat dah tu. Siapa tahap kata di hati, memang yakin lah kalau tak kerja, kalau tak cari duit, memang tak boleh makan. Pasti. Hanya buat pasti lah tu. Jangan weh. Mudah-mudahan tanggung di atas, berkata di dalam jahil. Bila jahil berdosa saja, mudah-mudahan. Bimbang kalau berkata di atas jalan i'tiqad, kalau qala bi mana i'taqada fa huwa kafirun.
au murtadun, takut murtad keluar Islam. Kalau kata atas jalan i'tikad, kau kata guru baba lama-lama boleh jatuh pada i'tikad. Penat weh anak-anak kita tu kalau tak belajar. Tidak anak kita, mak pak kita, orang tua kita, adik kakak siapa tak belajar tu hujung jatuh dia penat. Penat agama, penat akidah, penat akhirat dia besok. Dunia tak rasa gapo tak belajar agama. Biasa je. Tak ada kata sakit perut weh tak belajar usuluddin seminggu, tak ada berasa sakit perut. Tak ada kata batuk darah tak ngaji tasawuf semalam. Tak ada, tak ada. Makan nasi kenyang nak qada hajat boleh, sakit perut gitan dah. Dahaga minum air, tak ada masalah. Dunia dia tak berasa gapo. Kalau kita tak belajar fardu ain tak ada rasa gapo. Akhirat tu yang tak berasanya. Kecuali orang ada mata hati dia berasa dah di dunia. Berasa apa-apa, berasa kenaling, berasa tak sedap duduk, berasa gelisah dengan sebab tak sempurna fardu ain. Tak sempurna nisbah pengajian dan tak sempurna nisbah amalan. Dia rasa tak sedap hati. Itu campurkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul sangatlah kita tengok di akhir zaman ni, serupalah dengan Hatim Al-Asam kata, ba'duhum ila dinari wa dirhami. Setengah mereka itu manusia adalah khabar. Ila dinari berhajat kepada dinar dan dirham. Dirham tu atau pada dinari. Itu setengah manusia. Wa ba'duhum mubtada semula, wa istisna suku jadi mubtada, dan bermula setengah mereka itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bermula setengah mereka itu ilal mali tu khabar, adalah berhajat kepada harta, wal mulki dan kekuasaan. Berhajat pada harta setengah mereka itu. Kumpul harta, tak ada harta tak selamat, tak ada harta tak boleh hidup. Masya Allah. Kadang-kadang berpegang, akhir zaman ni berhajat pada kekuasaan, baru bahagia. Ini pun setengah daripada silap juga. Kita tengok dia berhajat pada harta. Kumpul harta, hidup nak kumpul harta. Ada setengah manusia, fokus hidup kumpul harta. Dia fikir harta boleh buat dia bahagia. Dia fikir harta boleh buat dia gembira. Silap. Silap. Bukan harta buat kita bahagia. Bukan harta. Allah yang buat kita bahagia. Rasulullah yang buat kita bahagia. Asbab bahagia seseorang manusia di atas muka bumi, iaitulah Allah dan Rasulullah dan guru-guru yang ada di hatinya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah, Rasulullah, para alim ulama dan para guru yang di hatinya ada Allah dan Rasul. Inilah sebab kebahagiaan sebenar. Tak ada tiga ni, tak ada Allah, tak ada Rasulullah, tak ada ulama ataupun guru yang hatinya Allah dan Rasul, tak ada tiga ni, memang tak bahagia. Kalau bahagia pun pura-pura, ataupun bahagia yang sementara, ataupun bahagia dalam bentuk penipuan. Hakikatnya memang tak bahagia. Ini fakta. Mengaku tak mengaku, kita punya pasal. Wakil diri perkara macam itulah. Kalau ada Allah, ada Rasulullah dan ada ulama atau ada guru yang di hatinya mahabbah Allah dan mahabbah Rasul, maka ini syurga. Bersama tiga ini syurgalah kita. Tiada tiga ini sengsaralah kita. Itu fakta dia. Tak kira kita orang muda, kita orang tua, pastikan hati kita ada Allah, ada Rasulullah, dan di hati kita ada ulama ataupun guru, yang mana guru dan ulama itu hatinya dipenuhi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan ada harta, bukan ada duit dinar, bukan ada kekuasaan, bukan. Itu bukan punca kebahagiaan. Ini fakta di sisi kita orang ngaji. Orang ahli dunia dia tak boleh terima ni bagai-bagai lagu ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok di kitab lagi, wa ba'duhum, dan bermula mubtada setengah daripada mereka itu ilal hirfati, yakni mu'tamidan ilal hirfati, bergantung di atas pekerjaan, wassinaati, dan sinaah ni pertukangan, kita panggil kemahiran. Setengah orang bergantung di atas pekerjaan, hirfah. Mana pekerjaan? Muju saya jadi pegawai. Tidak, tak boleh nak makan macam ni, nak minum macam ni.
Kadang-kadang dia kata kepada anak dia, tengok awak dapat rumah selesa, dapat bilik selesa, dapat naik kereta. Sebab ayah awak, sebab mama awak jadi pegawai lah. Tidak, awak tak boleh hidup macam ni. Awak kena duduk kampung. Sebab ibu awak, sebab bapa awak belajar sungguh-sungguh jadi pegawai, jadi ketua, jadi apa? Jadi kru. Sia panggil kru, sini panggil cikgu. Sebab itulah awak ni boleh makan, boleh minum dengan selesa, boleh hidup mewah ni. Jadi kalau tak ada kerja hari ni, tak ada pekerjaan ini, sengsara kita. Sebab tu bila kena buat kerja jadi serabut. Orang yang sampai pada Allah kena buang kerja, tak buang kerja tak ada masalah. Jangan buang Allah di hati, itu sudah. Selagi mana ada Allah tak ada masalah. Kerja tak kerja sama. Ada pun orang yang bergantung kepada pekerjaan, bila dapat kerja dia gembira, dia buang kerja dia sedih. Kerana kerja itu yang bagi makan kepada dia, kerja itu yang bagi minum kepada dia, itu i'tikad dia. Na'udzubillah min dzalik. Kita walau kerja dengan manusia, walau makan gaji dengan kerajaan, hati kena i'tikad yang beri makan itu Allah. Bukan gaji kita, bukan token kita, bukan pekerjaan kita. Yang beri kita makan itu Allah. Ada orang, fakta ni, kita cerita di dalam kitab hikam semalam, beliau rajak kitab hikam semalam. Ada orang kerja jadi PKM, cikgu tu hidup lagi. Dan kita kalau nak jumpa cikgu tu boleh, kita buat pergi jumpa tak apa. Hidup lagi PKM. Tak saya sebutlah sekolah mana-mana. Patutnya duit banyaklah. PKM ni apa Salih? Apa dia apa PKM? Kau dah tak ingat dah. Pekerjaan ke apa? Pekerjaan kanan ke apa tak ingat. Penolong kanan. Betul-betul. Penolong kanan. Maknanya orang kalau dengan cikgu besar tu dia bawah pada cikgu besar fikir. Gaji besar kan? Fikir ni gaji besar juga. Berapa gaji fikir tak tahu. Tak tahu. Kalau guru besar 10,000 tak boleh kata. Fikir hand tu atas pada 5,000 lah. Ni 7,000. Oh, ni 7,000. Oh. 7,000 ni 1,000 fikir. Guru besar lebih kurang 10 katanya Ustaz Ali. Besar juga gaji cikgu tapi tak boleh makan, tak boleh minum, makan Maggi ni kita biasa tengok sendiri. Siapa berita kita brutal dengan Pak Gak. Tengok. Penat sungguh. Brutal dengan jaga. Masya Allah. Ni kata penat. Mana kata tengok tu kerja. Tak boleh makan juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bapa pernah tengok sendiri. Cikgu juga, fikir juga. Ni tak sebut sekolah mana-mana lah. Brutal, tak cukup makan juga. Kita tengok dia. Makan Maggi. Bila bapa tanya, kita tanya sendiri. Masa kecil dulu. Dan cikgu tu hidup lagi. Hidup lagi. Dia pernah mengajar kita. Bila bapa tanya, kenapa tak cukup makan cikgu? Kenapa makan Maggi? Saya tak ada duit. Buat bisnes tak jadi. Di duit dia jadi cikgu tu, dia buat bisnes gagal. Lepas tu dia berhutang dengan alung pula. Itu nak rayak bahawasanya yang beri makan minum tu Allah. Yang beri ketenangan tu Allah. Walau kerja pun, tetapi kalau tak ada rezeki, tetap tak ada rezeki. Itu fakta dia. Ini pegangan kita orang Islam. Jangan kita fikir macam orang Barat. Sebab tu, sebab ni, sebab tak pandai urus keuangan. Jangan kita kata lagu tu. Itu kalau kita kata, itu bapa sebab tak pandai urus keuangan. Itu fikiran kita sama dengan Barat. Itu fikiran orang tak ada Tuhan. Kalau kita kata tak pandai urus keuangan, okey? Kita nak hujah mereka yang kata tak pandai urus keuangan. Siapa dia pandai? Katalah awak mengaku awak pandai urus keuangan.
Okey, awak kata awak pandai urus keuangan. Awak gaji berapa sebulan? Awak yang pandai. Saya baba gaji 2,000 lebih je. Saya pandai urus keuangan. Okey, awak gaji 2,000 lebih dengan IQ awak pandai urus keuangan. Macam mana yang jadi jutawan tu? Yang gagal tu? Ustaz Ali biasa tengok ada jutawan yang gagal. Tak. Dalam surat khabar tu dia lelong rumah jutawan. Adakah awak dengan jutawan itu mana lebih pandai? Nisbah duniawi. Mana lagi pandai Ustaz Ali? Bab urus keuangan, dia kena pandai matematik. Matematik awak dengan matematik dia lagi hebat matematik dia. Awak jangan sombong mengaku awak boleh urus keuangan. Awak jangan sombong macam tu. Awak jangan sombong dengan pandai mengurus keuangan awak. Sebab bila-bila masa saja Tuhan boleh uji seseorang itu. Kadang-kadang kena scam, kadang-kadang pandailah Tuhan dia buat macam mana. Jangan kita sombong dalam bercakap. Oh, itu sebab dia tak pandai urus keuangan. Saya dengan keluarga saya, malam-malam isteri saya sedap kecek lah. Moga tak biasa jatuh lagi. Jangan awak sedap mulut lagu tu. Kadang-kadang hak nak kena ni hak sedap mulut lagu tu. Dia panggil ada takabur sedikit dalam bahasa percakapan. Oh, tengok kita kena urus dengan baik. Apa hak jutawan tu tak pandai lah. Matematik dia boleh E gamanya. Biasanya hak pandai jutawan ni matematik tambahan tu dapat A. Kan Ustaz Ali? Terkadang kan. Mana geting ngira, tak geting ngira, susah juga nak jadi jutawan tu pada galik. Ada juga hak tak pandai bila jadi jutawan pun ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu dia. Tu maknanya gaji besar lah. Gaji besar pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nampak dah? Walaupun kita ada gaji besar, itu hak makan gaji. Atau yang tak makan gaji, buat bisnes sendiri. Ada je buat bisnes sendiri tapi tak cukup makan. Ni pernah je buat juga. Ni rezeki kita lah Tuhan bagi berjumpa. Dengan sebab mari pun tak. Pada cerita kita dengar. Lama juga Ustaz Ali daripada berjaya sampai jatuh kita dengar. Dulu duk mikir buat gapo lah. Dengar cerita yang mana ni dulu. Dia mari mengadu. Lepas nak cerita masalah dulu. Baru kita boleh jawab jalan penyelesaian. Ceritalah Ustaz Ali. Saya dulu sekolah belajar pandai ni cerita kita dengar. Rupa dapat ilmu. Ni tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang tadi kita bagi contoh cikgu. Tu bukan semua cikgu. Mari setengah-setengah. Ada setengah tu contoh yang kita kata ada kereta, ada rumah besar. Isteri dia ada 4. Tapi kita tengok dia tak tenteram. Muka serabut. Pak Gano Salih, rumah ada 4 rumah dia belakang. 4 butir banglo. Semua tu tak habis bayar lagi Salih. Semua tak habis bayar lagi. Lepas belanja bini dia besar. 4 orang tu anak dia pun belanja besar. Muka duk ajar makan mewah, hidup mewah. Kereta banyak. Isteri ada seorang. Anak ada kereta. Kadang duit dia bayar. Lepas kena takdir Allah Ta'ala. Ekonomi merosot. Ekonomi dia tu merosot. Lepas dia nak bayar sekali. Dia tak. Nana lah 3 bulan tak bayar Nana selalu sekali. Lepas banyak hotel dia tu. Banyak lah bila dia jutawan. Beli barang pun banyak. Rumah pun banyak sekali. Harga ni walau kita bayar 5 tahun. Tapi kalau tak ada bayar dia tarik Ustaz Zul. Contoh kita bayar rumah ke kereta 5 tahun dah. Tapi baki lagi 10 tahun tak ada bayar. Ditarik bodoh gitu. Kau yang tak klik duit kita. Ya dah payah bagi dah duit dah. Kan macam kereta kita buat loan 9 tahun. Kita dah bayar dah 5 tahun, tiba-tiba tak ada nak bayar lepas dah 5 tahun. Dia akan tarik kan? Dia akan tarik kereta kan? Tak. Pada we ke tak duit tu? Duit yang kita bayar. Tak pasti. Tak bagi dah. Tu. Tak tahulah tanya dia mana ni. Ada setengah kata tak atas dah. Tengok tu. Lepas tu Nana dia bimbang rumah nak kena tarik. Mari minta buat semaya hajat. Kita nak tolong nak semaya hajat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak royak bui hak jo tahu apa sakit kepala Ustaz.
Jadi jangan bergantung dengan pekerjaan. Walau kita jadi pegawai, walau kita jadi cikgu, walau kita jadi jutawan, walau kita kerja kilang, walau kita mengajar kitab di pondok pun. Tak boleh bergantung dengan pekerjaan. Hatta babo sendiri tak boleh bergantung. Muju boleh baca kitab? Tidak. Kena muju ada Allah tu hati babo kena gitu. Awak yang kerja kilang, muju ada Allah. Bukan muju ada kerja kilang. Awak yang jadi cikgu, muju ada Allah. Bukan muju ada kerja cikgu. Babo boleh baca kitab, muju boleh baca kitab. Tak nak macam tu juga. Muju ada Allah. Semuanya kena bergantung pada Allah. Hatta orang yang duduk pondok baca kitab sekalipun. Jangan bergantung dengan pekerjaan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni dia nak ajar hati kita kan. Wa ba'd wasinaati dan keahlian kepakaran. Ada setengah bergantung dengan kemahiran. Mungkin saya ada ambil kemahiran dulu, boleh buat wiring. Tak ada kena mengena kemahiran jangan. Ada setengah bergantung dengan kemahirannya. Berduit. Ni berlaku juga. Kita biasa tengok dan mari pondok. Mari pondok demon ni. Mari sungguh. Tak ada kata tipu-tipu dak mari. Dia kata babo saya ni Allah boleh buat duit. Ni kerja. Jadi wiring nak kat situ, nak kat sini. Orang panggil apa? Kontrak. Kontrak kan. Banyak boleh Ustaz Lee. Wiring tu, wiring ni. Pada dia pun buat loan kau tu, buat loan kau ni, beli rumah lah, kereta ke apa. Tak. Lepas tak kenal lagu kan Ustaz Lee. Mari sakit. Bila sakit, dia kerja tak? Tak kerja. Bila dia tak kerja, bayar kan tak hutang tu? Tak, bila tak bayar Nana dah. Nana mari dengan sakit gitu. Ngatukak tolonglah babo bimbing Nana tak apa lagi sakit orang rumah tak tahu dia tak tahu tu. Nana tak ada bayar 3 bulan dah minta babo semaya hajat dah. Tak biar murah rezeki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok tu. Ni kita tadi nak baca Tuhan ni. Lagu mana ujian baloi dia nak beri pada kita. Kita tak ada mikir. Jangan kita rasa kita dah plan yang terbaik untuk hidup kita. Segalanya bukan di tangan kita. Segalanya di dalam tangan Allah. Bukan Tuhan ada tangan. Tangan dengan mana kuasa. Segalanya di dalam kuasa Allah. Bukan dalam kuasa kita. Bukan dalam planning kita. Tiap-tiap yang berlaku di dalam planning Allah. Hati kena bergantung pada Allah. Wa ba'duhum ilal makhlukin mislihi. Dan setengah mereka itu bergantung kepada makhluk seumpama dirinya. Mana? Nasib baik ada kawan. Kalau tak ada kau lah, aku dah kerja tak ada. Lepas tu bisnes aku tak jadi, aku tak dapat makan. Nasib baiklah ada kawan macam kau ni. Kalau tak ada kawan mati aku. Tak betul juga. Macam tu pun tak betul. Kena bergantung pada Allah. Walau kita minta dengan kawan, walau kawan bagi duit, walau kerajaan bagi duit, walau siapa bagi duit, hati kena kata Allah yang tolong kita. Masalah mulut tak apa, terima kasihlah kawan, kau lah kawan. Mulut boleh kata gitu, tapi hati sebenarnya mu lah ya Allah. Mu lah ya Allah tolong aku. Aku tak semaya pun mu makan lagi ya Allah. Aku tak kenal mu pun mu jaga aku ya Allah. Mu ni memang kawan sejati ya Allah. Aku buat buruk pada mu pun mu baik lagi aku ya Allah. Maka disuruh bergantung pada Allah. Jangan bergantung hatta kepada makhluk. Hakikatnya Allah yang memberi pertolongan. Bahkan diri kita tak tolong kita. Yang tolong kita siapa dia? Ustaz Zul, yang tolong kita siapa dia? Allah. Kata Allah tu bukan kata di mulut saja, biar berasa di hati. Ni Baba nak bagi satu cerita lah. Cerita yang mana satu orang ni Baba sering waktu biar cerita ni masa baca hikam. Satu hari ni dia kaya Ustaz tu. Kaya. Jadi hak Baba cerita tadi, akhir-akhir Tuhan bagi susah kan Ustaz tu. Tak ada kan dalam cerita saat ni. Lah Tuhan tarik rezeki dia kan. Ni Tuhan tak cabut duit dalam bank. Mana kerja dia tu duit masuk. Gaji berjalan. Dia tua dah. Gaji berjalan, duit masuk tak berhenti. Maknanya kalau kita mikir, dia ni memang mustahil tak cukup makan. Sebab apa Ustaz tu? Kereta habis bayar belakang dah. Bayar kis. Tak ada bayar bulan, rumah bayar kis. Kereta bayar cash, rumah bayar cash. Pas duit, ada income semua. Mungkin dia banyak duit dalam bank. Jadi,
bulan-bulan tu bank bagi banyak. Mungkin ada 2 juta ke. Bulan-bulan dapat 2,000 percuma kemungkinan. Wallahu a'lam. Nak ayatnya duit masuk tak mutus dalam bank dia. Duit masuk tak mutus dalam bank Ustaz. Pakai kereta motor bayar belakang dah. Pakai lagu ni macam mana dia tak boleh makan pelik dah Ustaz. Cuba Ustaz mikir, macam mana dia tak boleh makan? Nak kata gaji tak mutus. Nak kata nak kena bank tarik rumah kereta, tak ada, bayar cash semua, dia kaya betul. Ada orang kaya macam ni Ustaz. Betul tak? Tu dia. Cuma yang nyakit dia, yang nyakit apa? Steruk. Bukan steruk satu tubuh lah. Steruk sebelah tubuh. Dia panggil amapa. Steruk. Dia panggil mati tubuh. Lepas tu macam mana Ustaz? Satu hari dia boleh tak makan, tak minum. Macam mana Ustaz? Pelik tak? Mustahil ke anda kata mustahil macam mana baba? Saya rasa tak ada masalah dia ni nak makan nak minum sebab duit tak putus dalam akaun. Rumah dah bayar cash, kereta bayar cash. Macam mana dia boleh tak makan? Tengok. Satu hari dia pergi jumpa Tok Guru Ustaz. Jumpa Tok Guru. Ni cerita ni lah. Cerita. Dia kata, Tuan Guru, saya nak minta air tawar. Ada kawan saya kata cuba minta air tawar dengan Tok Guru hilang sakit gaut saya. Lepas minta Tok Guru buat sembahyang hajat lah pada saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata, insya-Allah, kata Tok Guru. Adakah amalan-amalan? Kawan saya kata minta amalan. Saya ni bubat juga dengan doktor tapi macam tu lah. Sembuh kejap sakit pula, sembuh kejap sakit pula. Tuhan tak bagi lagi ubat yang ngam dengan saya. Kawan saya kata suruh guru buat sembahyang hajat, lepas tu minta air tawar. Saya cubalah mari. Ni gaut ni lama dah kata. Saya berubat, saya tak ada masalah duit. Nak berubat mana-mana tak apa. Tapi tak jumpa lagi. Tengok. Tengok sedap kata kecek. Saya duit tak ada masalah. Sedap kata kecek. Ni. Kata Tok Guru, amahan ni. Amah ke apa? Apa ada ayat dia apa tak ingat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dah? Itu dia. Itu dia. Tu suruh baca ayat ke apa dah? Suruh baca Fatihah. Tersilap apa? Baca Fatihah. Suruh ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu. Kepada engkau lah kami sembah, kepada engkau sajalah kami minta pertolongan. Jelas tadi. Gitu tak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu. Lepas tu ihdinas siratal mustaqim. Tulis 3 kali situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dibaca Fatihah 3 kali dan tiap-tiap Fatihah kena ulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Lepas pada tu akhiri dengan selawat 41 kali. Itu dia gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, ini amalan untuk apa Tok Guru? Ini amalan kalau baca insya-Allah. Tuhawi kita satu nikmat yang besar, dia kata. Nikmat yang besar ke apa ni dia kata. Tak tahulah macam mana rezeki amal ni lah baca. Satu nikmat yang besar Tuhan bagi, dia kata. Itu dia. Tuhan akan bagi satu pertolongan yang kita tak suka-suka. Di saat orang tak boleh tolong kita, di saat duit tak boleh tolong kita, baca ni, dia kata. Di saat orang tak boleh tolong kita, di saat duit tak boleh tolong kita, baca ni. Dia kata, bila duit tak boleh tolong saya? Bila orang tak tolong saya ada duit, semua orang akan tolong saya bayar nanti. Dia tak nampak perut dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takdir Allah Ta'ala, satu hari Ustaz tu dia sakit kuat gaut dia. Pakai gaut apa? Steruk. Dia jadi susah nak berjalan lah. Orang kaya pula dah. Apa ngah Ustaz tu. Satu hari marah-marah bini dia. Dia kata suruh buat masak macam ni, masak macam lain.
Aku cari orang lain baru tahu macam dia terkeluar kata-kata tak elok. Bini mengajuk. Dah awak jaga diri awak sendirilah. Oh, kalau mu tak ada pun aku boleh hidup lah. Suami. Ya kadang-kadang dia mari mongoh mari tak cekik dia tu. Kalau mu tak ada pun aku boleh hidup lah. Selama ni bukan mu jaga aku jaga mu. Duit makan duit aku. Mu makan minum pakai duit aku. Mengingat aku perlu padamu, kau mu tu perlu pada aku. Kalau mu tak ada mu cari aku, bukan aku cari mu. Ya sedap. Bini kata okey, tak apa, jaga diri sendiri, duduklah dengan duit awak tu. Saya nak balik rumah mak. Baliklah balik, tak duduk sini. Ni rumah aku bukan rumah mu, duit aku bukan duit mu. Aku tak makan duit mu pun. Mu tu makan duit aku. Sedap bahasa dia. Tak pada dengan sakit. Dia kadang-kadang sakit ni sakit tubuh je, mulut tak sakit. Tu sedap kecek mulut tu. Tu aku sekeh kan, aku tapak kan, aku sepak kan. Tu nak bangun tak boleh. Aku sepak kan, nak sepak semacam mulut lagi dulu. Tu kaki bekok ke nak jalan tak boleh. Gapo dia ni? Agak panggil gapo? Bukan gauk gapo? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seteruk. Bini ni perempuan. Tu duduk gereda dia mau duduk jolok gitu pula. Kemah baik pergi klik rumah tua dia. Pergi klik. Tak ada nak kamu lah. Ya sedap dia. Ni. Tu dia. Gula ni Ustaz Zul ada duit. Boleh order makan ni kan Ustaz Zul dah. Tu dia. Bini dia pergi pagi. Duduk ngepek. Aku nak sangat kamu tak jaga nanti. Dia duduk ngepek. Rumah orang kaya. Rumah 2 tingkat Ustaz Zul. Tengah hari Ustaz Zul. Tak gede Allah Ta'ala tengah hari. Tengah hari nak turun gitan dah. Ngai tukar Ustaz Zul. Tukar pak. Kenal Ustaz Zul tukar pak. Dia kena pergi gini. Turun tangga. Agak kaki sebelah. Tapi boleh jalan lagi Ustaz Zul. Lagu mana tak tahulah Ustaz Zul. Jatuh tangga. Guling jak berbok bawah. Guling pah bawah. Guling pah bawah. Apabila guling pah bawah. Jadi sakit urat. Kau teruk dah itu teruk. Nak bangun tak boleh. Sakit urat. Faham Ustaz Zul? Nak bangun tak boleh. Tolong siapa dia? Rumah besar kita mau. Apa dia nak dengar? Babi ni bagi dengan anak-anak dia lah dah. Pambah molek dosa dia. Tolong siapa dia ada Ustaz Zul? Dia main tolong lah kata. Ngesak Ustaz Zul. Nak pergi tandah, nak kecil lah. Tak ada orang mari. Tolong. Pak akhir kan Ustaz Zul. Kecil situ. Siapalah ke petang. Daripada tengah hari siapa ke petang. Tak ada nak jalan. Esok tubuh gerak sikit-sikit gitu. Banyak je juga tu Ustaz Zul. Kau kan ada menangis Ustaz Zul. Tak makan lagi tu hari tu. Tolong siapa? Telefon duduk mana? Kad bank duduk mana? Apa? Siapa nak tolong Ustaz Zul? Siapa? Kaya gitu mana lalu tu. Tengok pandai Tuhan dia uji hamba dia pandai. Allah ya Rabbi ya Karim. Jangan dia sedap kecek mulut tu. Ada duit segala-galanya. Siapa kata? Tengok ni nak rasa mari. Tengok. Apa menangis tolonglah. Apa panggil bini dia. Mula. Kalau bini dia nama Mek Yah. Mana Mek Yah? Ben minta maaf kok mana lagi dah. Mek Yah tak ada mari lah. Mek Yah tak ada dak. Tengok Ustaz Zul. Nak kecil-kecil situ Ustaz Zul. Habis tua yang kaya tapi hacing penuh dengan kain-kain bau hacing air kecil dia sendiri. Tu dia. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tuhan dia nak uji hamba dia. Siapalah ke tengah malam. Lapu tak buka Ustaz Zul. Buka tak lapu. Mana dia nak tahu tunggu siapa gelap. Orang buka lapu waktu malam kan Ustaz Zul. Kau jaranglah buka siang hari ni. Pada dia siang hari tak buka sampai malam gelap macam tu. Tak semayanya. Allah. Duk main bawah tak. Duk main tangga. Duk kaki tangga tolong. Siapa dia? Siapa ada luar tu tolong. Dia kata di hati siapa dia tolong aku nak duit banyak. Aku nak 1,000. 1,000 siapa nak mari? Tu tak gerakkan hati orang lain mari rumah dia gitu. Payah ada makan ni Ustaz Zul.
Ya dah makan ni masa bini dia pergi tu. Ya dah makan ni duk pagar tu Ustaz. Ya lapar tu Ustaz. Ya pun nak pergi pagar, nak pergi kesak tak pergi Ustaz. Pas nak buka pintu tak leh Ustaz. Kalau dia buka tak siapa duk main nerak gitu. Pas hujan pula Ustaz malam tu. Hujan kilat, makan ni duk pagar. Ya gapo Ustaz order di telefon tu panggil apa? Gapo? Food Panda. Food Panda pun nak ambil boleh Ustaz. Duk main dengan rebah tangga dengan kecing nak tu boleh. Tengok pitih ada beli makan ni boleh. Pitih ada boleh beli makan ni. Tapi boleh makan ke tidak? Siapa dia sekat dia makan. Dia duit banyak tu. Allah Ta'ala. Woi, jangan duk kecek sedap lah. Woi, duit segala-galanya. Sedap kecek tak kena. Kadang-kadang, itu mereka yang gagal tu baba. Tak pandai urus keuangan. Mari bersama saya. Ayat sedap. Saya akan beri tips jaga duit. Sedap lah. Mu kecek sedap. We tips lah. Jangan duduk sedap sangat. Tips pun dia tu hari ujian. Tips pun tak ada faedah lagi dah. Dia tu hari nak uji. Marilah 1000 tips sekalipun. Marilah ensiklopedia. Tips jaga duit. Tak pakai belakang. Bila jadi lagu tu Ustaz. Tips mana kita nak guna? Dia jadi support pocik saya ni. Tips hak jilid berapa? Muka surat berapa? Tips mana tu lagu tu Ustaz? Tak ada tips apa dah. Kena tips akhirat jawab dia nya. Apa boleh makan Ustaz Zul? Kadang-kadang siapa jenera dalam lapar Ustaz Zul. Tertidur dalam lapar. Bangun-bangun orang subuh. Duduk situ lagi. Banyak je duk Ustaz Zul. Satu hari dipanggil satu hari yang bagaikan neraka bagi dia. Satu hari yang cukup azab bagi orang mewah. Rumah banglo tak boleh makan, tak boleh minum, nak kecing pun tak boleh kecing kat situ lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kecek molek mulut. Hak ni orang tua katakan Ustaz. Kerana lidah badan binasa, kerana mulut badan binasa. Hak ni dah. Dunia ni ada Allah. Jangan bisa dak kecek lah kata. Pas dia teringat Ustaz kepada kata guru dia. Hak dia gizairah tu. Dia bisa kata ya je. Dia ingat kata guru katakan baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Padamu saja Tuhan kami sembah, padamu saja Tuhan kami minta tolong. Tak minta dengan orang lain. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Baca hak tu lah pas selawat, baca hak tu selawat. Baca pula dengan khusyuk Ustaz Zul. Pas nak minta tolong siapa lagi? Kalau kena kita Ustaz Zul. Nampak ke mana? Duduk sebab dia tu Ustaz Zul. Ni, ya Allah tolonglah ya Allah. Baru ya Allah. Hamba minta maaf, hamba sekecek tak pandai. Teringat habis salah dia. Dulu hamba tak cara mana ke agama, hamba sombong, hamba besar, 2, 3 salah hamba. Jadi taubat malam tu Ustaz Zul. Hikmah dia Tuhan saya ke dia ni. Hikmah dia. Bila baca hak amal tu dia bui, pas dia boleh taubat. Dan moga ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Minta Tuhan tunjuk jalan yang lurus. Setengah pada jalan yang lurus kena taubat. Taubat selama kening tak taubat ada berasa mulia diri dia yang kaya tu. Maaf Tuhan tolonglah Tuhan minta maaf tak ada Tuhan orang boleh tolong aku mu je Tuhan. Tolonglah atas siapa-siapa tolong aku ya Allah. Tolonglah ya Allah atas siapa-siapa tolong aku ya Allah. Tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Duk menangis Ustaz Zul. Tiba-tiba pagi tu juga bunyi orang buka pintu. Siapa dia? Bini dia. Tinggal barang. Klik ambil barang. Tapi bila bini dia tengok tu lelaki dia rebah tangga. Tubuh bau hacing. Meya, tolong Meya. Bini pun. Beke-beke pusing juga bini. Tengok tu lelaki. Abai bapa ni, abai tolonglah Meya. Tuhan uji aku Meya. Aku minta maaf Meya. Tak apa Meya tolong. Akak tu minta maaf Meya. Minta maaf Allah. Minta maaf Meya. Tu lah. Mana hak sombong lagi dah. Tak ada hak sombong tu. Tengok. Satu malam saja tu tewaskan. Mereka yang sangka dirinya raja. Jadi fakir dalam satu malam. Kejap saja. Dan Tuhan boleh buat kepada Ustaz Zul. Tiap-tiap hari lagu tu boleh Tuhan buat tak? Mudah bagi Allah Ta'ala. Jangan. Tu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ujur mari Ma'iyah. Ma'iyah pun tidak mari nak tolong dia ahli. Mari tinggal bagai. Klik dengan making lah kat kira ya. Tapi tengok. Tok lelaki dia duduk main rebah lagu tu deh. Tengok.
Tu dia deh. Tu dia. Tu. Tu lebih kurang. Tu beringat. Pak kena pergi dengan apa saja. Pergi dengan harta ke? Pergi dengan jabatan? Pergi dengan kawan-kawan? Kena pergi dengan apa? Letulah musuhnya kita pesan. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala. Lalu aku, siapa dia aku ni? Hatim Al-Asam. Merenungi oleh aku pada firman-Nya Allah Ta'ala. Wa man yatawakkal 'ala Allah, dan bermula orang khabar adalah tawakal ia man itu orang itu Allah, bergantung di atas Allah. Jawabnya fa huwa hasbuh tu. Bermula Allah Ta'ala lah. Tu dia. Bermula Allah Ta'ala lah yang mencukupi baginya. Kafa billah, cukup dengan Allah. Siapa dia bergantung dengan Allah, cukup dengan Allah. Supaya kita ngaji hikam semalam. Bila minta dengan Allah jadi mudah dak Ustaz Zul. Hak payah boleh jadi mudah, boleh. Tengok. Kalau dia minta dengan Allah tengah hari, boleh. Meyah mari tengah hari boleh jadi ni. Ni tengah gelap tu, subuh esok tu baru minta dengan Tuhan. Tak minta lagi duk mengepek lagi tu. Hawa rebah tak khabar lagi. Malam tak khabar lagi, berasa boleh ngakak sendiri. Tak saya minta lagi dengan Allah, waktu gelap perut tak nampak. Subuh esok lapar kerak perut, tubuh dengan bawah hacing tu. Baru ya Allah tolong, baru nak beramal amalan hak tok guru dia bui tu. Tengok. Berkatalah dengan Allah. Goni nak bukti dia, tunggu tu heavy rasa. Itulah barang. Mana bukti apa? Buktikan pada saya. Terkecek sedap lagu tu jala dah tu. Kalau tak cepat lambat gitu. Kalau tak lambat cepat dah waktu je. Kalau Tuhan tak uwi di dunia, kena di akhirat teruk lagi. Minta tolong jangan kecek sedap lah weh. Mana bapa tak ada dek duit sebenar tolong kita. Kekayaan tolong kita. Tak ada dek bapa, dusta bapa, dongeng belaka. Kecek sedap lah weh demo. Ramai dah orang hak kena ni. Kadang-kadang hak baru-baru nak kaya tu sedap kecek tu. Umur baru duk 30 lebih baru tu. Atau baru-baru masuk 40, ya sedap kecek lagi tu. Yang panggil tak masuk lagi, pengalaman tak penuh lagi. Tak biasa temu susah, sedap kecek lah weh. Tak biasa temu susah, kecek sedap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia temu sekali, jala babo, jala sangat lah weh. Kena dah, tak kena dah. Ataupun tak kena lagi, tapi tu hai capak kesedaran. Nampak hak demo ayat, nampak hak babo ayat, terang hak babo ayat, jala. Tu hak tahu nampak. Dia tu hai tak nampak, we kecek sedap dia. Tak ada dah tak ada dongeng tu, tak ada pun, saya tak pernah kena pun. Saya tak pernah dengar. Tak boleh lah weh, tak apa lah. Tu orang suruh ngaji. Aku tak kena, kita pun dengar hak orang lain kena tu. Beringat bagi kita. Harap-harap tak kena kita. Cukup dengan orang lain kena tu, kita cukup dengan orang lain tu. Pengajaran bagi kita. Pada yang biasa kena. Kawan tak biasa kena, tapi biasa dengar orang kena. Cukup dengan berita orang, cukup kawan tak payah alami, tak apa. Kawan pengajaran bagi kawan cukup untuk cerita atas orang lain. Siapa kawan tu pada dah. Biarlah kawan tak biasa alami. Kalau boleh tak saya alami lah. Takut. Tengok. Jangan. Itu dia. Ada setengah tu Ustaz Zul mari jumpa kita. Rumah berdua tingkat. Kena kerak TMB. Ada Ustaz Zul. Ni cerita benar belaka ni. Rumah 2 tingkat. BAP kena kerak Ustaz Zul. Bermalam 3 hari. Seksa tak Ustaz Zul? Panah kita semua 3 hari. TMB kerak. Rumah ada 2 tingkat. Ni. Kita tengok. Hak tak kena, beringat. Jangan duduk kecek sedap. Nak kecek sedap, sila lagi lah. Mudah-mudahan Tuhan beri kesedaran di atas kita belakang dengan cara terbaik. Tuhan pandai. Tuhan dia sayang ke hamba dia boleh sedar dunia. Kalau dia Tuhan tak sayang, dia tak boleh sedar dunia, dia lok dengan lara, dia lok dengan kecek sedap. Akhirat Tuhan timbuk para. Akhirat Tuhan azab dengan sebenar-benar azab. Pada dengan muka lah. Tu orang nak ngaji, bila ngaji dia panggil sedar dalam belajar tu sendirilah. Tu waman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amrih. Bahwasanya Allah, sungguhnya Allah khabar adalah balighul amri, yang menyampaikan perkara. Allah tu melaksanakan urusannya. Allah kalau dia buat kerja selesai.
Kalau orang lain belum tentu selesai orang lain. Kalau Allah buat kerja, selesai. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sungguhnya menjadi ia Allah jadi fa'il. Likulli syai'in, bagi tiap-tiap suatu, qadara maf'ul, akan ketentuan. Tuhan menentu dah satu-satu perkara. Jangan hidup kita takwil. Kita sabar aja. Fatawakkal tu, maka bertawakal oleh aku Hatim Al-Asam ala Allah, di atas Allah. Susah senang kita hari ni, itu semua takdir Allah, ketentuan Allah. Kalau dia bagi bala, siapa dia bagi kelepasan Ustaz Zul? Bala-bala siapa dia bagi Ustaz Zul? Bala siapa dia bagi bala? Allah. Sakit demam? Siapa dia Ustaz Zul? Allah. Kena bunyi dia, kena bunyi. Boleh bala. Sakit demam siapa dia bagi Ustaz Zul? Sakit demam? Allah. Bala siapa dia Ustaz Zul? Bala? Allah. Pas kalau bala Allah beri, sakit demam Allah beri. Pas sembuh, siapa dia beri sembuh? Allah juga. Pas bala siapa dia beri Ustaz Zul? Pas tunggu je lah. Kalau bala dia beri, kita usaha sekadar mampu, pas kita tunggu, sabar. Sampai masa dia beri tak sembuh Ustaz Zul, dia beri. Kalau masalah dia beri, kita usaha sekadar mampu, kita sabar sampai masa dia selesai, ada masalah. Tengok masalah kita banyak dak sejak kau budak sampai hari ni, banyak dak masalah kita Ustaz Zul. Tapi selesai belaka dak? Selesai belaka. Setakat ni tak ada hal lekat bila kita bergantung pada Allah. Setakat ni masalah hak selesai tu banyak. Ada juga hak tak selesai tapi sikit lah. Hak kebanyakannya selesai ke tidak? Selesai. Duduk dengan Allah lah, duduk dengan Allah. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Main dengan Allah Ta'ala ni. Tak harap tu setengah-setengah kan. Kena harap tu Kalau main gusti dia panggil cuek. Cuek mana Ustaz Zul dia? Dia panggil apa kalau bahasa Malaysia? Pas. Kena pas pada Allah. Bila kita usaha sekadar mampu, selebihnya pas pada Allah. Passing. Pas pemain bola Ustaz Zul dia. Pas ni mana apa? Pas. Serah. Pas kat aku, pas pada aku, serah pada aku, serah pada aku, passing. Kalau ingat dulu bahasa Inggeris, passing ing ni sedang berlaku. Dan menyerahkan, sedang menyerah. Kan, betul tak? Serah pada aku. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sabar. Betul kata Habib, jangan sedih kalau awan mendung. Mendung ni macam bala lah. Kan kalau bagi bala kan jadi murung untuk seseorang. Monyok tak? Tak ada muk duk Ustaz Zul dia. Tak ada muk monyok, jadi murung. Orang tua katakan, kerana dia mau nampak gelap hari ni. Bukan gelap tu suasana nampak gelap, muram. Kalau cerita katung Ustaz Zul, dia buat muka kan, kalau muka banyak masalah. Cerita katung. Dia kurang gitu deh. Dia kurang nampak gelap kalau cerita katung. Cerita katung budak-budak kan. Ni. Dia buat muka gelap gitu. Tu masalah tu. Mata kata para habaib di kalangan ulama, dia katakan awan tidak selalunya gelap. Lama-lama dia mari cerah tak? Mari cerah. Lepas tu musim corona dulu, okay. Dekat Yaman ni. Dia jarak tak semayang, tak ada jarak. Berlaku mati. Ustaz pemain kata sehari-hari 5 orang mati. Pada buat macam mana? Buat tak tahu itu. Semayang macam biasa, ibadat. Tak ada jarak semayang, tak ada tinggal masjid, tetap duduk dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab bala bukan sentiasa lekat pada kita. Bala ni makhluk kau Tuhan, Ustaz Zul, bala. Kita ngaji Usuluddin, bala ni setengah pada makhluk Tuhan. Bila makhluk kekal kau binasa. Habis kau ada semua. Habis. Maknanya bala besar mana timpa kita, suatu hari habis. Jangan kita kata, lama duduk dengan saya. Lama pun habis. Bukan lama kekal dah, dia habis. Tunggu masa saja ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah payahnya kita nak tawakal pada Allah ni kalau Tuhan tak izin. Itu dia. Fahuwa hasbi, maka bermula Allah mubtada. Hasbi khabar adalah yang mencukupi bagi aku, bagi kita. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik yang dipasrah, sebaik-baik pertolongan, sebaik-baik yang kita bertawakal, sebaik-baik yang kita bergantung pada hati. Itu dia dah. Fahuwa hasbi wa ni'mal wakil. Tengok Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam.
Betul-betul hati bergantung pada Allah. Ketika diikat oleh tali. Letak alega apa Ustaz Zul? Jagok bidah. Lastik kita panggil kan. Betul tak? Malaysia pakai lastik. Sebab apa tak perlu guna lastik? Kenapa tak tolak kat api? Tak boleh masuk dekat api terlalu besar. Tiap-tiap orang kampung disuruh bawa kayu api. Besarnya kayu api, banyaknya kayu api Ustaz Zul, payah cucu api, besar nak masuk dekat tak boleh. Kalau pergi dekat tak kena lagu hangus tu Maka nak bakar Nabi Ibrahim AS dia letak dalam jagok bedah plastik tu. Macam ni. Tak. Bila diikat Nabi Ibrahim kelepar tak? Kata guru apa tak kelepar. Dia tengok gitu. Tengok. Pung lacanya masuk dalam api. Malaikat kalut tak sedap duduk. Tengok episod Nabi Ibrahim kali ini. Macam mana ni ya Allah? Tuhan kata pandailah cerita, pandai aku buat cerita. Sehingga tak tenang malaikat tengok cerita supaya kita lah Ustaz Zul, setengah-setengah orang perempuan ni kan kalau tengok cerita supaya dia duduk dalam cerita tu dah. Dia siap pesan, jangan pergi ke sini ada buaya ke kanan. Dia pula. Jangan. Orang tak dengar pun dia ayat tu. Pas cerita tu telah berlaku ikut skrip dia dah, tak sikit pun dia kena pergi. Tapi sebab tak tenangnya malaikat minta izin dengan Allah, Allah Ta'ala izin masuk dalam cerita Nabi Ibrahim. Dah masuk gitu dalam cerita Nabi Ibrahim. Dia tolong kenalin kau Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak ada rasa bimbang kenalin apa pun sebab dia duduk dengan Allah. Maka mari mari malaikat. Turun malaikat tanyalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Nabi Ibrahim. Alakah hajatun mu ada nak gapo wahai Nabi Allah Ibrahim alaihi salam? Nak minta tolong apa cepat dah nak masuk api dah. Nak minta tolong apa? Kata Nabi Ibrahim, wa amma ilaika fala hajatali. Pada kamu aku tak ada nak apa. Adapun pada kamu aku tak perlu minta pertolongan. Kalau macam tu mu minta dengan Allah lah. Minta dengan Allah. Nabi Ibrahim kata apa? Tuhan tahu hal aku, minta apa lagi dia tahu dah. Minta tak kalau orang tahu Ustaz Zul, minta tak? Tolong, tak payah minta tolong. Dia duk unggah nak tolong kita dah lah tu. Kita kalau lemas dalam air, nampak dah bomba nak terkekam kita. Tak payah jerit tolong. Jaga nafas, simpan nafas itu. Guna nafas itu untuk bertahan dalam lemah tu. Duk jerit tolong. Jadi makin susah bomba nak tolong kita. Dia pun nampak dah kita. Kecuali dia tak nampak kita panggil tolong. Ni dia dah nampak kita dah. Dia dah tahu keadaan kita tu lemas. Dan dia tahu kita ada di tempat bagian-bagian. Tak payah minta tolong. Cukup dengan angkat tangan begitu je. Begitu juga Tuhan. Tuhan tahu dah masalah kita. Lepas tu setengah orang-orang soleh kadang-kadang tak berdoa. Berdoa apa? Muka Tuhan tahu dah. Dan setengah orang-orang arif billah walau Tuhan tahu berdoa juga. Sebab apa berdoa? Kerana doa ibadat. Jadi bukanlah berdoa orang arif ni kerana nak maklum pada Tuhan. Tuhan, tahu ke tidak saya susah. Bukan itu kosak orang arif berdoa. Kita orang awam kadang-kadang kosak kan. Kena bagi tahu ni kita susah. Tuhan tak tahu tu kita susah. Kena bagi tahu sepatah tu dalam doa. Kadang-kadang orang awam kosak lagu tu. Tu tak betul tu. Orang arif, dia berdoa dengan Allah. Bukan niat nak maklum pada Allah dia tu sakit, dia tu susah. Tidak. Dia ibadat. Itu rupa ibadat. Hanya semata-mata ibadat. Walhal hati dia yakin Tuhan dah tahu keadaannya. Dan dia yakin sampai masa sembuh Tuhan akan menyembuhkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ala kulliha bergantunglah pada Allah. Dialah yang memberi kesembuhan. Dialah yang memberi penyakit. Dialah yang memberi kesembuhan. Dialah yang memberi masalah bala. Dialah yang memberi jalan keluar. Dialah segala-galanya. Habis itu. Habislah apa nasihat Hatim Al-Asam. Faqala. Tu habis. Sebelum tu kita nak selit makluman, pengumuman daripada Ustaz Zul. Untuk makluman siapa-siapa nak sertai tahlil arwah percuma pada hari Sabtu ni. Bolehlah PM Ustaz Zul dah. Untuk masuk dalam grup pengajian. Di situ telah disediakan link. Ustaz Zul pin dah link dalam WhatsApp. Tekan je link dalam pin WhatsApp tu. Tekan link dalam pin WhatsApp. Jadi nak link tu ada dalam WhatsApp. Jadi PM Ustaz Zul akan add dalam grup WhatsApp. Dan dalam grup WhatsApp tu telah terdapat link yang telah dipinkan. Duduk atas Ustaz Zul dah.
Tekeling tu tekel tu bik lalu. Tekeling tu bik borek, satu borek 5 orang. Nak banyak isi banyak dan saya balas pada ahli-ahli keluarga dia. Percuma. Begitu saja. Habis setelah Syakik Al-Balkhi, tuan guru bagi Hatim Al-Asam, mendengar 8 kesimpulan ilmu daripada Hatim Al-Asam yang telah belajar daripada Syakik selama 30 tahun. Maka faqala Syakiku, maka berkatalah Asy-Syakiku oleh Syakik, jadi fa'il. Syakik pun kata setelah dengar 8 kesimpulan daripada anak muridnya yang telah belajar selama 30 tahun. Dia kata apa Ustaz tu? Waffaqakallahu ta'ala. Allah tu jadi fa'il. Semoga memberi pertolonganlah oleh Allah akan engkau maf'ul oleh Allah Ta'ala. Dia doa kepada anak murid dia. Ini bahawasanya aku Syakik Al-Balkhi. Tok guru dia lah. Qad adalah sungguh nazar tu tahu oleh aku. Tengok oleh aku akan At-Taurat, akan Taurat. Alim tu guru dia ni bukan hanya menguasai Al-Quran, tapi Syakik ni menguasai kitab Taurat. Wal Injil, dan aku telah tengok dalam kitab Injil. Wal Zabur, aku tengok dalam kitab Az-Zabur, dan aku tengok dalam Wal Furqan, dalam kitab Furqan. Furqan ni nama bagi Al-Quran. Quran ni dia banyak nama. Jadi aku tengok dalam kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Furqan, Quran. Fawajadtu, maka berjumpalah oleh aku Syakik Al-Balkhi, untuk guru dia duduk ayat kepada Hatim Al-Asam. Aku jumpalah Al-Kutuba, akan kitab Al-Arba'ata, yang 4 Al-Arba'ata sifat bagi Al-Kutuba. Aku tengok dalam 4 butir kitab Taurat, Injil, Zabur, Quran tadi tu. Aku tengok 4 butir kitab tu duduk ayat ke apa? 4 butir kitab tu duduk ayat taduru. Dur tu lah. Berputar ia 4 kitab tu ala hazhil fawaidis saminati, di atas ini faedah as-saminati yang 8 sifat bagi al-fawaidi. Jadi aku duk ngaji 4 butir kitab Taurat, Injil, Zabur, Quran. Dalam 4 butir kitab Quran, kitab-kitab Tuhan yang mulia ni, Taurat, Injil, Zabur, Quran, aku ngaji belakang ni. Dan dalam 4 butir kitab ni, aku nampak duk royak hak tulah je. Royak ke apa? Royak lah perkara hak muda royak tu juga. Di dalam 4 butir kitab tu mengandungi 8 faedah hak awak royak tadi, wahai anak murid Hatim Al-Asam. Tu Syakik royak ke anak murid dia. Tu dia. Mana kitab tidak Quran sajalah. Injil, Zabur, Taurat pun ada hak tu juga. Faman amila biha, katanya Syakik Al-Balkhi lagi. Maka bermula orang adalah beramal ia man tu biha dengannya, dengan 8 faedah tadi. Rajak klik pada fawaidah as-samaniyati. Maka siapa-siapa hak beramal dengan 8 faedah ni, kana adalah ia man tadi tu khabar amilan, adalah yang membuat, yang melakukan, yang beramal bihazihil kutubil al-arba'ati sifat bagi kutubi. Siapa dia beramal dengan 8 perkara tadi tu, dia telah beramal dengan 4 butir kitab Taurat, Injil, Zabur, Furqan, Quran. Beramal dengan 8 perkara, maka dia telah beramal dengan 4 butir kitab Taurat, Injil, Zabur, Quran. Allah, tengok 8 perkara besar tu. Apa dia boleh amal tu jaya lah weh. Tak kira orang alim ke orang awam, beramal dengan 8 perkara sana ni berjaya. Habis situ, habis cerita Hatim Al-Asam dengan Syakik Al-Balkhi habis. Kemudian di sini yang nak royak cara-cara cari tok guru, pas cara-cara tarbiyah dan syarat nak jadi guru mursyid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jumpa dah lah. Jadi nak cari guru, nanti dia royak. Ni nak masuk depan ni. Jadi kita boleh tahu ni guru sebenarnya. Jadi guru hak ni tak sebenar, guru hak ni sebenar. Jadi boleh tinggal. Mana guru hak tak sebenar kita tinggal, guru hak sebenar kita pergi khabar molek. Jadi siapa dia mengaku, dia panggil apa Ustaz? Claim tak? Dakwa diri dia guru mursyid, mengaku guru mursyid, tetapi kalau kita dapati tidak menepati di atas kitab ni royak, maka dia bukan guru mursyid lagi, walau dia alim pun. Dia ada cerita dalam ni.
Dia ada cerita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, dia ada cerita sini. Kita nak tahu sangat ni guru mursyid macam mana ni. Ada dia mau tanya dulu, macam mana guru mursyid, macam mana nak kenal ni, dia nak ayat sini. Tu dia bapa dapati ciri-ciri hak yang royak ni dia ada pada guru-guru hak bapa belajar. Alhamdulillah. Termasuk Habib Umar sendiri. Alhamdulillah. Itu dia ni. Maka bila beliau guru-guru kita ni mencukupi dengan syarat-syarat yang diroyak dalam kitab Ayyuhal Walad ni, maka kita tak tinggal dia. Alhamdulillah. Rezeki kalau kita boleh jumpa guru-guru yang mencukupi syarat-syarat yang disebutkan dalam kitab Ayyuhal Walad ni. Gapo dia? Tengok dulu. Ini masuk semula dalam nasihat Imamul Ghazali. Habislah cerita sana. Ayyuhal waladu, wahai anak. Qad alimta, sungguhnya telah tahu oleh kamu, hai anak-anak. Min hatainil hikayati, daripada dua cerita. Tahu apa? Maf'u annaka, akan bahawasanya kamu. La tahtaju ila taksiril ilmi, tak perlu kepada banyak ilmu pun. Apa makna tak perlu pada banyak ilmu? Yakni tak perlu belajar sampai lebih pada ilmu fardu kifayah. Kalau belajar molek bagus, tak ada masalah kita nak belajar. Cuma untuk jadi orang baik di sisi Allah dan Rasul, cukup dengan belajar fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, cukup dengan tiga tu. Tak reti nahu, tak reti sarah, tak reti usul fiqh, tak reti mantik, tak reti badek, ma'ni, bayan, tak reti ilmu falak, tak reti ilmu apa lagi? Ilmu imla, tak apa. Tak reti hak tu, tak apa lagi. Faham tauhid, faham fiqh, faham tasawuf, tak reti dengan detail, tak apa. Hak fardu kifayah lah. Hak fardu ain reti dengan jelas mana? Kena reti jelas fardu ain. Hak fardu kifayah tak ada ngaji habis. Tak berhajat. Kata Imam Ghazali. Tapi kalau kita nak ngaji tak ada masalah. Kalau kita rasa lebih masa kan. Kalau bagi bapa tak boleh ngaji lah. Tapi kalau kita tak sering ngaji pun tak apa. Cukup dengan ilmu fardu ain je. Wala anda sekarang, kata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, ubayyinu, akan aku jelaskan laka bagi kamu, maf'u ma, akan barang, yajibu, yang wajib oleh barang, ala saliki sabilil haqi, di atas orang yang nak menempuhi jalan yang sebenar. Aku nak ayat kamu gapo jalan sebenar bagi orang murid, bagi orang salik yang nak memburu redha Allah, bagi orang salik yang nak berjaya akhirat. Apakah jalannya sebenar? Adakah perlu ngaji sampai ilmu falak? Perlu kuasai ilmu falak? Perlu buat kitab falak? Perlu ngaji ilmu arub? Mutafa'ilun. Perlu ngaji ilmu arub kau? Kau perlu ngaji nahwu sampai yasin fakihi? Kau perlu ngaji mantik? Kau perlu ngaji soal jawab mantik? Kau perlu ngaji kitab lubuk usul fiqh, hasyah nufaha usul fiqh. Kau perlu ngaji siapa kau kitab ke apa lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syuzuz zahab nahwu. Kau perlu ngaji siapa kitab ke apa lagi? Tak perlu. Apa dia yang perlu bagi kamu? Setelah kamu mengaji dah tauhid fardu ain sempurna, fiqh fardu ain sempurna, tasawuf sempurna fardu ain, apa yang perlu kamu buat? I'lam, secara amat ketahui olehmu, annahu, bahawasanya, yang bagi sepatutnya, seharusnya, kalau kita Jawi dia terjemah seyogia, sepatutnya lisaliki, bagi salik, bagi murid, sepatutnya fa'il oleh syaikhun, oleh seorang guru. Sepatutnya murid ni kena ada guru. Mesti ada seorang guru. Guru mana ni? Mursyidun, sifat bagi syaikhun. Guru yang mursyid. Rafa'. Jadi mesti kena cari guru mursyid. Apa makna mursyidun? Yang memberi petunjuk. Itu mursyid, irsyad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena cari guru yang memberi petunjuk. Guru ni pula sifat yang kedua bagi syekhun, murabbin, yang mendidik. Dia tunjuk jalan, lepas dia didik kita. Kalau kita duduk dengan dia kan kita tahu, oh inilah jalan yang sebenar. Kita kena apa?
Sejak aku belajar dengan guru ni kan, aku tahu apa yang betul, apa yang salah. Aku tahu mana kebahagiaan, mana kecelakaan. Aku tahu mana cahaya, mana kegelapan. Aku tahu mana ketenangan, mana keserabutan. Jelas, terang, nyata. Bukan tunjuk saja, dia didik kita. Lepas tu cara nak pergi macam ni, buat macam ni, plannya macam ni. Oi, satu-satu cerita. Jadi kena ada seorang guru yang mursyid beri petunjuk yang didik kita. Tujuan apa? Liyukhrija, supaya mengeluar oleh ia syekh. Ia terujuk kepada syekh lah. Supaya syekh itu, syekh yang memberi petunjuk, syekh yang mendidik itu boleh membuat keluar kita al-akhlaq, jadi maf'ul. Supaya boleh mengeluar akan akhlak as-sayyi'ata, supaya syekh ni boleh mengeluarkan akhlak yang buruk minhu, daripada salik, daripada kita, bitarbiyatihi, dengan tarbiyahnya, dengan pendidikannya, dengan ajarannya nyonya syekh. Kita rajak klik pada syekh. Jadi kena cari syekh yang mursyid, syekh yang memberi petunjuk, supaya syekh ni boleh korek buat akhlak huduh kita, akhlak buruk kita, akhlak jahat kita. Dulu kita pernah sombong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu kita pernah malas. Dulu kita pernah buat dosa. Dulu kita pernah lalai. Dulu kita pernah duduk dalam keadaan tidak bertaubat. Maka syekh ni mampu mengeluarkan kita. Dan kita berasa benda tu keluar. Ini masalah rasa masing-masing. Kita tak tahu. Kita mengaku sendiri, Baba, jujurnya saya sejak duduk dengan Habib ni, saya rasa hilang sombong saya. Jalan ada tu. Jangan tinggal Habib tu. Baba, saya duduk dengan Tok Guru ni kan, saya rasa semakin hari hilang sombong saya. Allahu Rabbi ya Karim. Semakin saya duduk dengan dia, saya kenal Tuhan. Hilang kejahilan saya. Itu sebenarnya sifat yang buruk. Jahil, akhlak yang buruk. Sombong, akhlak yang buruk. Hilang, Baba. Semakin hari semakin hilang, semakin sedar saya. Semakin tenang jiwa saya. Masya Allah. Itu dia. Syekh tu jangan tinggal dia. Itu dia. Kalau kita duduk dengan satu orang tu, ilmu dapat, sombong dapat. Ilmu dapat, benci orang pun dapat. Duduk dengan dia semakin malas kita. Kadang-kadang dia pun malas juga. Setengah-setengah guru ni kadang-kadang dia buat malas depan kita. Walah dia lah yang rajin. Kalau malas tak rajin lagu, takkan dia boleh pandai macam tu. Takkan dia boleh warak lagu tu. Jangan supaya Allah yarham tu kenali. Dia buat malas, dia buat tidur. Tapi seorang yang kuat menangis. Nak supaya kuat menangis tu, bukan mudah tu. Dia mujahadah macam mana jadi mudah menangis. Dia mujahadah macam mana jadi istiqamah belajar agama. Dia mujahadah macam mana dia boleh beramal banyak. Itu bukan senang tu. Dia telah mengalami beberapa rintangan tu. Nak boleh alim macam dia tu, dia mengaji lagu mana? Kita nak alim setara kita lagu ni pun berasa payah dah. Nak mengaji 2-3 jam sehari berasa malah dah. Dia mengaji lagu mana? Itu hebat dia tu. Mujahadah dia. Tu dia. Jangan tinggal syekh tu. Wa yaj'ala, dan menjadi ia syekh, ia tu rajak klik pada syekh tu lah. Akan makanha, akan tempatnya, yakni akan akhlaknya, akhlak buruk tu akan khuluqan, pada akhlak-akhlak yang baik. Yani dia didik akhlak buruk jadi akhlak baik. Syekh tu dia boleh tukar akhlak kita yang buruk jadi akhlak baik. Sudahlah. Jangan tinggal lah dia. Jangan kita tinggal dia. Itu dia. Itu syekh yang bagus. Syekh yang membantu kita, syekh yang mendidik kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dia deh. Jadi lagu mana ciri-ciri syekh tu, Baba? Dia akan royak depan. Sebelum dia nak royak ciri-ciri syekh, syarat-syarat guru mursyid, dia nak cerita dulu apakah makna tarbiyah. Apakah makna pendidikan. Tarbiyah ni makna pendidikan lah. Kita panggil didikan. Apakah makna tarbiyah? Apakah makna didikan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dia. Itu dia. Ni kita pergi sikit lagi. Itu dia. Kau berhenti situ tak. Ada soalan, banyak soalan. Mungkin kita berhenti kat tu dulu lah nak jawab soalan.
Borang tutup malam ni. Ustaz Zul kata kemungkinan tutup malam ni dah borang. Jadi kena segeralah isi nama tu. Berapa nama lah ni? Ada 1,000 lebih. 1,500. Nama. Tali arwah, alhamdulillah lah. Ramai dah orang atas nama. 1,500. Atas banyak ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni. Itu dia. Jadi minggu depan kita akan masuk dalam bahasan makna pendidikan, makna tarbiyah. Macam mana cara guru tu didik murid dan apakah syarat nak jadi guru yang mursyid. Kita nak kenal pasti. Betul ke guru yang mengajar kita ni ada ciri-ciri guru mursyid. Itu bersambung untuk episod minggu depan ni. Tu sedap juga tu. Ciri-ciri guru mursyid. Dan memang bapa nampak guru bapa menempati syarat-syarat guru mursyid. Lalu tu bapa tak tinggal. Memang kita puas hatilah. Memang kita rasa gembira. Itu dia. Gembira sangat-sangat lah dapat kenal guru-guru kita. Masya Allah, alhamdulillah. Suka sangat-sangat ni. Sebab mereka tu cukup dengan syarat-syarat guru mursyid. Nanti dia akan royak lah. Dalam hati guru mursyid itu dia ada seolah-olah tali perhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tali cinta Rasul, tali mahbah Rasul, tali perhubungan daripada Rasulullah, tali akhlak Rasulullah ada dalam hati guru tu. Walau guru tu tak alim besar sekalipun, walau dia hanya mampu baca kitab fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf sekalipun, tetapi bila dia betul-betul beramal dengan ilmunya dan dia orang yang berjaya dalam mujahadah, dia sendiri pun mujahadah banyak, dia sendiri pun telah berjaya, kita akan rasa benda tu. Ini masalah sendirilah, sendiri punya rasa. Sebab tu setengah kali jadi dengki. Macam manalah awak boleh mengaji dengan guru tu? Macam manalah awak tak rasa? Kita ni rasa, kita punya rasa kita tahu. Awak tak rasa, awak punya masalah. Itu dia insya-Allah. Nah, kita akan sambung pada pengajian yang lain kali minggu depan insya-Allah kalau tak ada apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis itu kemudian kita akan jawab soalan sikit. Sebelum tu nak maklum siapa-siapa yang nak sertai tahlil arwah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sila beri nombor kepada Ustaz Zul. Kemudian kita nak doa sikit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita manusia yang boleh beramal dengan ilmunya. Mudah-mudahan kita betul-betul dapat jumpa guru yang mursyid. Mudah-mudahan semua orang yang hadir dalam majlis ilmu ni diberi Allah Ta'ala izin mengaji dengan guru mursyid. Mudah-mudahan kita dapat jumpa guru yang sebenar dan kita boleh beramal dengan ilmu yang sebenar dan kita boleh berakhlak dengan akhlak yang sebenar insya-Allah. Mudah-mudahan bapa dan kita semua dapat rezeki yang sama insya-Allah, dan harap dengan bimbingan dengan sebab bimbingan guru mursyid kita sampai kepada Rasulullah, kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Mudah-mudahan jaya kita dunia akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita nak jawab soalan sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan dia. Nak tutup malam ni dah. Sebab nak pering dah. Ustaz Zul kata takut tak sempat nak pering. Pasal nama banyak tu 1,000 lebih ni bukannya sikit. Banyak ni. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan yang tidak dijawab. Sebelum tu ada doa daripada Liyani Ahmad. Minta doa untuk ayah saya yang akan menjalani pembedahan. Semoga disembuhkan. Semoga keajaiban terjadi. Mohon doanya insya-Allah. Mudah-mudahan siapa-siapa yang mengalami masalah kesakitan, sama ada diri kita sendiri atau keluarga kita, ataupun siapa-siapa umat Nabi Muhammad yang hari ini mengalami masalah kesakitan, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Barakah para penonton yang soleh-solehah yang hadir dalam majlis ilmu insya-Allah. Barakah pelajar kita, barakah semua umat Nabi Muhammad, barakah para alim ulama, barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diberi kesembuhan kepada sesiapa yang sakit dan diberi izin untuk menambahkan amal ibadat kepada Allah, menambah taat kepada Allah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian nak jawab soalan. Assalamualaikum, nak tanya, selama ni saya belajar kitab penawar bagi hati itu. Tak habis lagi, dia kata. Muka kitab penawar hati tak khatam lagi. Tetapi walaupun tak khatam, dia mengajar kepada keluarga dia. Kongsi ilmu kepada family. Sebab kita share live pengajian ni, dia tak masuk. Dia kata, dia share dah pada keluarga dia tak join. Maka dia pun tolong baca kitab pada keluarga dia. Boleh ke? Jawabnya, boleh kita baca kitab sekadar hak kita ngaji. Contoh penawar bagi hati sampai muka surat berapa. Di muka surat hak kita ngaji dah, kita tanda dah, kita dobit dah, kita bacalah pada keluarga kita. Tu dia jaga batasan dan syarak ni. Kalau lelaki perempuan kena beringat, kalau keluarga kita tu yang sepupu tu tak boleh. Keluarga kita yang 2 pupu, 3 pupu tu kena jagalah. Kalau keluarga kita yang adik-beradik, itu tak apa sikit. Okeylah hak tu. Kita tadi hijab pun tak ada masalah. Tahanlah sikit. Hak taksinya 2 pupu, 3 pupu, sepupu tu tu walaupun keluarga pun kena beringat, kena jaga. Ala kulli hal, ilmu yang telah kita belajar walaupun tak khatam boleh kita mengajar apa yang telah kita belajar. Tepat hak tak khatam lagi, tepat hak tak belajar lagi, jangan ngajar lagi, kena belajar dulu. Bandingannya macam ni. Nak mengajar, kena mengaji. Macam mana boleh mengajar kalau tak mengaji? Nak jual buah apple, kena ada dulu buah apple. Macam mana boleh jual buah apple sedangkan tak ada apple? Lepas tu cadangan baba untuk mereka yang nak keluar dakwah. Jadi tabligh kan, 40 hari, 30 hari, sebulan. Kalau boleh belajar dulu. Habis sempurna fardu ain. Bimbang-bimbang nanti awak mengajar apa yang awak tak belajar. Sebab setengah-setengah mereka kadang-kadang keluar dakwah tak belajar. Bila tak belajar, mengajar benda yang dia tak belajar, ini bimbang. Jadi cepat jadi ustaz, tak belajar pun. Jadi dakwah tak ada masalah. Yang penting kena belajar dulu. Sebab tu Habib Umar dia letak macam mana? Ilmu, suluk, dakwah. Dakwah duduk nombor 3. Cari ilmu dulu, lepas tu bersuluk, muhasabah diri. Lepas dakwah, sekadar ilmu yang kita ada. Ada 10 sen, dakwah 10 sen. Ada RM1, dakwah RM1. Ada RM10, dakwah RM10. Jangan ada RM10, dakwah RM100. Dari mana lagi RM90? Ada ilmu 10%, pergi dakwah 100%. Dari mana 80%, 90% lagi? Kalau ilmu 10%, dakwahlah sekadar 10%. Nak dakwah banyak, kena ngaji banyak. Nak royak banyak, kena belajar banyak. Jangan royak, gapo kita tak belajar. Kalau silap, kena baikilah. Doa ke bapa retik ni. Minta biar boleh mengaji juga, kekal dalam belajar apa-apa pun. Kemudian soalan seterusnya, Assalamualaikum bapa, maaf nak tanya. Macam mana pula kalau orang tu dulu dia tak tutup aurat dengan sempurna dan disebarkan gambar-gambar di Facebook atau media sosial lain contohnya. Inilah masalah dia. Dulu. Nah itulah tak mengaji dulu bimbang. Allah, semakin lama tak mengaji, semakin lama lah duk buat dalam maksiat tu. Dan kemudian dia dah berubah. Dia belajar dah nak buat kan? Dia belajar Alhamdulillah. Dan bertaubat. Tutup aurat dengan sempurna dah. Tetapi Facebook yang dulu dia post gambar tak tutup aurat. Dengan tak sempurna. Dan tak dapat nak buka. Dan delete gambar. Dia tak ingat password. Macam-macam cara dah nak buka Facebook dia tak boleh buka. Adakah dikira sebagai dosa jariah juga? Macam mana dia? Kalau az-zuhirnya macam itulah. Kira-kira hukum zuhir, kalau kira berdosa lah tu dia tu. Siapa suruh buka dulu? Nak buat gana tu. Kalau kira zuhir lah. Sekaligus jawab ke, berdosa lah. Namun begitu jangan putus asa. Ada jalan keluar. Macam mana bapa? Teruskan bertaubat pada Allah. Teruskan menyesal. Dan banyakkan amalan jariah. Itu caranya. Seperti sedekah jariah. Sedekah jariah ni sedekah di tempat yang kekal ibadatnya. Seperti di pondok, di madrasah, di masjid. Tempat yang kekal amal ibadat. Ataupun di tempat-tempat awam. Kegunaan awam. Yang paling besar sekali, di tempat ada orang alim. Seterusnya, orang baca Quran. Seterusnya, masjid-masjid. Itu ranking-ranking ibadat.
derma kan, ibadat tempat nak sedekah. Tu dia tempat-tempat tu jariah. Orang-orang mengajar yang hasil daripada duit-duit dia makan minum nasi siapa dulu, beras siapa dia makan dulu. Tu yang beras tu boleh pahala juga tu. Jadi banyakkan pahala jariah serta kekal dalam bertaubat dan teruskan berusaha cari jalan nak delete. Tak berjaya tak apa, insya-Allah Tuhan maaf disebabkan kita berusaha nak delete. Jangan berhenti usaha, cari jalan macam mana lagi caranya. Cuba cari jalan usaha sekadar mampulah. Usaha. Kalau gagal, mudah-mudahan Tuhan ampun. Kalau berjaya, alhamdulillah. Minta tolong doa dengan Allah Taala. Kena delete habis. Cuba delete juga. Gambar-gambar apa cuba delete. Sehabis mungkin ni. Itu bimbang. Allah hebat lagi kadang-kadang hak pegawai tu lah. Hatta gambar kita kau jatuh, ya Allah. Dulu nak buat kan muka tak tahu dulu. Taubat lah. Amalkan amalan yang boleh pahala jariah juga. Begitu deh. Jangan putus asa. Kerana baba kalau tak sempat padam juga mati. Mudah-mudahan Tuhan ampun dosa kita dengan sebab kita tak berhenti berusaha. Tuhan nak tengok di usaha tu. Kalau usaha tak berhenti, insya-Allah Tuhan ampun. Insya-Allah. Mudah-mudahan. Tahniah lah kerana berusaha. Jadi boleh orang lain contohi dia ni hak tu kita tanya ni. Nak rayaknya tak putus asa nak kembali pada Allah. Walau dulu ada melakukan beberapa kesilapan. Habis itu tolong saya dia kata lain tak apa dia. Habis itu. Soalan seterusnya daripada Ummu Hanan. Assalamualaikum Baba, nak tanya macam mana cara kita nak urus perasaan kita bila orang terdekat kita mula lihat kita belajar agama dia tak suka. Kawan-kawan kau, keluarga kan, bila tengok kita minat kitab. Dia pun tak suka kita. Dia pun kata apa lagi? Dan dia kata orang belajar agama lama-lama sesat. Tengok. Orang belajar agama lama-lama sesat. Jadi dia tak belajar itulah jadi tak sesatnya. Ada juga orang kata lagu ni dia. Dan dia berkata, orang kata ke dia ni, selalunya orang belajar agama ni lama-lama sesat. Jadi sesat orang belajar agama. Jadi dia tak belajar itulah sesat. Tu dia ada juga. Macam mana Baba? Caranya tetap kita husnuzon dengan Allah Ta'ala. Teruskan buat baik, teruskan belajar serta hati kena sangka baik pada Allah serta doa kepada sahabat kita tu. Doa tak tahu tunjukkan kebaikan, tunjuk kebenaran. Minta tahu kita istiqamah dalam belajar ni. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dia, jangan putus asa. Itu dia ni. Teruskan belajar. Perasaan kita macam mana Baba? Anggap itu ujian daripada Allah. Kita kena hadapilah sirah-sirah Nabi. Nabi banyak lagi kena tuduh yang macam-macam. Itu kita baru nak belajar dia mak kata dah. Belum kita sebab agama lagi, belum kita belajar lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baba sendirilah ni nak cerita. Kita ni ada siapa satu orang lah. Orang dekat rumah kita sendirilah. Tak sukalah kita pun. Dulu mengajar masjid, dia siapa pergi cerita kepada orang kampung. Budak ni sesak ni. Siapa masjid hak jauh, mana-mana tempat kita pergi, dia pergilah di kampung tu, dia royak dulu. Sana nanti ada orang sesak mari nak mengajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan pernah siapa satu tahap tu dia ripuk. Dia ripuk pada majlis. Dia pihak majlis. Dan kebetulannya ramai juga dalam kalangan pihak majlis tu dia belajar dengan kita. Dia ada mari ngaji dekat pondok lah. Dia pegawai-pegawai takmir dia mari mengajilah. Baguslah pegawai-pegawai takmir ni dekat Kelantan ni mari mengaji. Jadi bila orang ripuk tentang Baba, benda tu siapa lalu kita pegawai tu cerita Baba ni ada orang ripuk, kata Baba ni tak betul, sesat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang ripuk kita sesat pun ada. Macam mana Baba? Orang kata mari pondok lah. Cik takut sesat sungguh. Kata sesat apa kami mengaji dengan Baba? Ada mari pondok.
Tu uji biasa. Pada setengah tu report pada qadi. Mula-mula dululah beberapa bulan ni awal-awal buka pondok. Report pada Tok Qadi. Kita pun duk baca kitab juga di masjid Tok Qadi. Kadang-kadang Tok Qadi tu pun hadir. Bagus Tok Qadi ni. Kalau jadi Tok Qadi dah pun tapi tetap nak mengaji. Babo ni suka tengok akhlak orang yang suka mengaji. Kita letak di hati kita, kalau aku tua besok pun aku nak mengaji juga. Antara orang yang paling babo kagum sekali lah. Di sebuah hari kerja jabatan. Setengah daripadanya tu pegawai takmir, ketua pegawai takmir dulu. Patut Qadi apa tak sebutlah nama ni. Oh bagus. Walau dia belajar dengan babo tapi di lubuk hati babo kata, kalau aku pegang jawatan macam mereka ni, nescaya sombong aku, tak mari mengaji aku. Memang dia ni lebih mulia pada aku lah. Kita kata gitu di hati kita. Memang kagum sangat-sangat lah. Kalau kita tak mengaji dah sekali. Pasal orang paling kagum lagi iaitu Timbalan Mufti, Masya Allah deh. Jadi baba baca kitab hikam di masjid dia tu. 2 minggu, 2 sebulan, 2 minggu. 2 kali sebulan. Lepas tu tak ada jadual, kita baca sebulan sekali sebelum nak makian. Dan Masya Allah, jaga tak hadir, sentiasa hadir Mufti, Timbalan Mufti. Bukan Mufti, Timbalan Mufti. Dia lebih tua daripada Mufti lah. Dia banyak kali orang suruh dia jadi Mufti, dia katakan dia tak sih. Tawaduk dia. Orang suruh banyak kali dia jadi Mufti, dia tak sih. Dia alim. Setahu babo dia boleh baca kitab fiqh besar-besar juga. Namun Masya Allah, bila kita baca hikam tu dia hadir. Hadir Masya Allah. Dengan kitab dengan pen. Tobik kadang-kadang. Tu kita kagum sangat. Walaupun dia tu hadir majlis masa kita mengajar, dia mengaji masa kita mengajar, di sisi babo, orang lagu ni idola babo sendiri. Memang babo letak dalam hati, kita nak contohi akhlak dia. Kalau aku tua besok, aku nak belajar lagi macam dia. Tua dah. Umur berapa tahu? Saya tahu dah umur berapa. Timbalan Mufti Kelantan. Masya Allah, memang kita kagum lah. Ramai menyaksi dia hadir dalam majlis pengajian. Dia memang kita suka. Babo teringat kepada akhlak Syekh Ramadan Al-Buti. Bagi babo seolah-olah beliau Timbalan Mufti ni bagi babo lah di hati babo. Timbalan Mufti ni seolah-olah Syekh Ramadan Al-Buti Kelantan. Ini sebuah akhlak dia hak babo tengok tu. Sebab dia rela mari ngaji. Ketika kita baca hikam, Masya Allah. Jadi kita akan tiru. Zuhair nampak dia mengaji dengan kita. Hakikat kita belajar akhlak daripada mereka-mereka. Ini serupa ni. Mana orang-orang hak mari ngaji ni kan? Hak mari ngaji online ke apa semua ni. Kadang-kadang akhlak yang baik-baik anak-anak murid kita, walau dia budak pada kita, dia tua pada kita, tapi bila akhlak dia baik, kita akan salin, kita akan contohi. Kadang-kadang kita salin, tulis dalam buku. Pelajar ni mari dia buat macam ni, bahasa dia macam ni, dia cakap macam ni, baba sifat. Walau akhlak tu daripada pelajar kita sendiri. Tak kira dia tua atau dia muda, tapi bila akhlak tu baik, akhlak tu cantik, benda tu tak ada pada kita, kita akan tiru. Itu dia. Sebenarnya kita sendiri pun sedang belajar. Zuhair nampak mengajar, sebenarnya belajar. Sampai mati belajar. Jadi bila kita belajar, bila kita mengajar, bila kita duduk dalam agama, ada orang tak suka kita, biar. Yang penting Allah dan Rasul suka kita. Mana dalil Allah Rasul suka kita? Kita suka kepada belajar dan kita tak benci orang lain. Hanya kita benci diri kita yang jahil, diri kita yang malas, diri kita yang suka buat maksiat. Kita benci satu orang itu je. Satu orang itu siapa? Satu orang itu, iaitulah diri kita yang suka buat maksiat. Diri kita yang suka malas. Itu dia ni. Begitu, jangan putus asa ni. Soalan seterusnya, ala kulli hal jangan putus asa, teruskan sangka baik dengan Allah Taala. Dan lepas tu kena banyakkan baca sirah-sirah Nabi. Itu dia. Itu dia. Soalan seterusnya daripada hamba yang berdosa. Sedap nama Facebook dia. Hamba yang berdosa sama macam babo lah, babo pun berdosa juga. Jadi soalan daripada hamba yang berdosa kepada babo hamba yang berdosa, sama-sama berdosa kita. Assalamualaikum Ustaz Zul dan Baba Amirul. Saya suka dengar pengajian babo tanpa pakai earphone. Sekiranya saya buka volume tu kuat, kawasan rumah saya rapat-rapat dengan jiran.
cara saya ni boleh jatuh ujub dan takabur ke? Tapi tak ada niat nak megah pun. Cuma dengan cara ini boleh elak dari tertidur. Dan terfikir juga macam mana dengan jiran saya kalau terasa terganggu dengan cara kita. Terkadang fikir juga dia boleh dapat ilmu, pencerahan. Terima kasih. Maaf soalan panjang. Tak apa. Bermanfaat soalan. Alhamdulillah. Jadi untuk kita suka mengatuk dan terpaksa dengar dengan tidak pakai earphone, tak ada masalah. Cuma bimbang takut ujub. Ujub ni masalah hati kita. Kalau kita rasa tak ujub, maka ianya tidak ujub. Walau 1000 orang tuduh kita ujub. Kamu ujub, kamu ujub, kamu ujub. 1000 orang sebut 1000 kali. Kamu ujub, kamu ujub. Dia buat zikir pula. Tetap kita tidak ujub kerana hati kita tak rasa ujub. Ujub tu masalah hati kita. Adakah ganggu orang? Kita tengoklah. Kalau dia tegur, dia marah, dia tegur, maknanya ganggulah tu. Kalau dia tak kata gapo, kalau dia diam, kita bagi kaedah as-sukut alamatur redha. Barangkalinya dia redha. Pak kita niat bukan nak mengganggu, kita niat nak suruh dia dapat ilmu juga. Itu tak ada masalah. Kecuali dia mari rumah kita. Minta maaf, bagi saya ganggu. Saya tak suka dengan kuliah agama. Kalau awak pasang lagu Hindustan atau Hindu setan, itu terbaik. Kalau pasang kuliah agama, itu mengganggu. Minta maaf. Maka kita kena slow lah beliau. Dia ayat mengganggu. Dia suka dengan Hindustan. Awak macam mana? Kita kena slow lah. Dia panggil gelap perut tu. Apa kita nak buat kan? Kita doa lah ke dia. Jangan benci dia. Selagi mana tak ada respon kata ganggu, tak apalah. Silalah dengar dengan betul macam tu. Dan niat anak dakwah itu pahala bagi kita. Walau berhasil tak berhasil dakwah kita, itu tak jadi masalah. Yang penting usaha kita dan niat kita untuk berdakwah, itu sudah dikira pahala. Dia panggil belajar sampai berdakwah. Bahkan kalau babo sendiri, kalau babo naik kereta, babo akan pasang antaranya Habib Umar. Kadang-kadang babo dengar babo yang sepanjang. Dan kalau ada polis, memang babo tak slow volume. Siapa polis tu kata perlahankan, baru babo perlahankan. Dan sudah banyak tahu kita bawa kereta, tak pernah polis suruh perlahankan, tak pernah. Kita saja pasal kuat-kuat. Kadang-kadang kita ambil tajuk yang apa? Tajuk tentang akhirat, tentang banyakkan amal, tentang dunia ni sementara. Kita sengaja pasang. Kalau polis tu tahan, kita lagi suka, kita buka Xiaomi, biar polis tu dengar. Kadang-kadang kena tajuk molek. Kita jangan fokus kepada dunia saja. Semua mati. Lagi sedap. Tu dia dah. Lagi sedap. Tu. Itu dia ni. Ini nak dakwah tak apa. Ikhlas nak tolong umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Tak ada gapo. Boleh. Niat yang baik dapat pahala. Innamal a'malu binniyat. Habis. Satu lagi lah soalannya. Ustaz saya. Kalau lewat tak ada dah kali lewat dah kena semula lah. Kena lain kali dah. Tak sempat nak jawab. Banyak lagi ni soalan ni. Banyak lagi. Begitulah kena berhenti kat tu dulu. Bapak minta maaf tadi nak teruskan jawapan. Kena berhenti kat tu dulu. Apa yang baik daripada Allah dan Rasul, daripada alim-alim ulama. Dan barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana silap tadi pada bapa sendiri, mudah-mudahan ikhlas kita mengaji kerana Allah. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat, diridai Allah dan Rasul dunia akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan bapa minta para jemaah tolong doakan bapa supaya bapa boleh istiqamah di atas jalanan Allah dan di atas jalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diridai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jaga zahir kita, jangan buat maksiat. Jagalah batin kita, jangan buat maksiat. Bapa minta tolong, kita semua saling doa-mendoa. Tolong doa kepada bapa, minta bapa selamat maksiat zahir dan batin, dan tolong doa kepada diri sahabat-sahabat yang lain. Sebelum nak doa kepada bapa dan sahabat yang lain, doa untuk diri kita sendiri, dan doa kepada guru-guru, dan doa kepada sahabat-sahabat pengajian kita. Saling doa mendoa. Jangan doa untuk diri saja. Dan sebelum doa untuk orang lain, pastikan doa untuk diri dahulu. Jadi kita saling bantu-membantu, saling tupai-menupai antara satu sama lain. Tak ada siapa yang paling lebih dalam kelas pengajian kita ni, semuanya sama.
Hatta bapa sendiri pun sama je dengan kalian semua. Bahkan mungkin lebih rendah pada kalian semua. Namun kita saling sama-sama pakat doa mendoa, tolong menolong, tupai menopang, insya-Allah mudah-mudahan jaya kita dunia akhirat insya-Allah. Berharap kita semua sentiasa kekal dalam redha dan kasih sayang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa doa kepada umat Nabi Muhammad yang masih lagi tak ada rezeki nak belajar fardu ain. Ruginya mereka dan masih lagi lalai dengan dunia. Jangan kita sombong dengan orang tak belajar. Jangan kita benci mereka yang tak kenal agama. Sebaiknya kita doa mereka. Kerana barangkali dulu semasa kita tak belajar, ada doa-doa orang yang sampai kepada kita. Mungkin doa-doa jemaah-jemaah yang dulu, tutup-tutup guru Rasulullah sampai kepada kita. Maka doa orang soleh telah sampai kepada kita. Maka selanjutnya giliran kita pula yang hari ni alhamdulillah rezeki boleh mari mengaji, doa kepada orang lain yang tak boleh mari mengaji. Tolong ajak orang lain tolong sebar. Mudah-mudahan ikhlas kita tolong umat Nabi Muhammad, Allah dan Rasul tolong kita insya-Allah. Dan seterusnya kita tolong juga orang yang telah meninggal dunia. Seperti kita buat tahlil arwah. Kita tolong orang yang telah mati, insya-Allah mati kita dalam kubur dibantu oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam insya-Allah dengan rahmat dan redha Allah. Selamat kita dalam kubur dan di akhirat sana, dunia akhirat selamat dengan barakah rahmat dan redha daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Tak ada gapo dunia ni hak kita nak melainkan redha dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah jaya dunia akhirat insya-Allah. Berharap kita semua boleh berhimpun di dalam syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Impian pasti akan jadi kenyataan insya-Allah. Suatu hari nanti impian kita jadi kenyataan insya-Allah. Bergembiralah kita di sana di dalam syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal keadaan kekal bahagia dengan redha dan kasih sayang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Matlamat kita, cita-cita kita insya-Allah, jaya kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kami, sahabat kami, ibu bapa kami, teman-teman kami, orang kampung kami, tak kira lah hak suka kami atau tak suka kami kau. Nabi ampunlah dosa kami dan mereka itu, khususnya para sahabat yang bantu kami, bantu dakwah kami, yang kasih kepada kami, sokong pengajian dakwah kami, dalam tolong sokong dalam bentuk doa dan beri bantuan dalam bentuk harta, beri bantuan dalam bentuk doa, beri bantuan dalam bentuk ilmu, pengalaman, tenaga, fikiran dan umpamanya. Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala memberi balasan yang terbaik untuk mereka itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rezeki yang melimpah ruah yang tidak terhingga-hingga untuk diri kita dan mereka itu yang tolong dakwah kami Ahlussunnah wal Jamaah Syiah Maturidiyah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apakalah dosa kami dan mereka, orang yang benci kami, fitnah kami, suka jahat pada kami, sebar keburukan kami, sebar aib kami yang banyak dosa, yang banyak aib ni. Memang kami pun memang banyak aib betul, banyak dosa sungguh. Mereka pula gitu loh sebar, ya Allah. Pulah dosa kami dan mereka itu, tutuplah aib kami dan aib mereka itu. Tutuplah aib kami dan aib orang yang bukan aib kami. Tutuplah aib kami dan aib semua umat Nabi Muhammad SAW. Jadikan kami dan mereka itu setiap hari semakin berjuru, semakin baik di sisi Allah dan Rasul SAW. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apakah juga dosa yang pernah kami buat zalim pada mereka suatu ketika dahulu. Apakah dosa kami dan mereka itu, dan apakah dosa rakyat Palestin. Kurniakanlah syurga Firdaus untuk mereka ya Allah. Berikanlah taufik hidayah kepada orang kafir yang tolong Palestin, walau sekecil-kecil pertolongan, berilah mereka hidayah, tolonglah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mana-mana umat Islam, Nabi Muhammad yang tolong Palestin, yang tolong dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, berilah mereka balasan dunia akhirat yang melimpah ruah kepada mereka dengan tidak terhingga-hingga ya Allah. Allahumma arham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
Rahmatilah, sayangilah kami, redailah kami semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syurga kami diredai, dirahmati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dunia akhirat. Neraka hakiki tidak dipandang Allah dan Rasul wala satu saat. Nauzubillah. Jauhilah kami daripada neraka itu ya Allah. Kurniakanlah kami syurga hakiki ya Allah. Allahumma aslih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Buatlah kebaikan kepada kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat bertambah segala kebaikan kami, setiap saat hilang segala kejahatan kami. Allahumma farrij umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lapangkanlah, tenangkanlah hati kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat ya Allah, wala banyak bala, banyak musibah, banyak silap kami, ditendang hati kami, bersemangat hati kami dan usaha menuju Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditetap kami dalam pengajian fardu ain, ditetap kami dengan beramal ilmu fardu ain, ditetap kami dalam memburu redha Allah dan redha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditetap hati kami dalam usaha menjauhi maksiat dan segala dosa-dosa ya Allah. Ya Rabbi, ana zalamtu wa ana asatu wa ana jahiltu. Wahai Tuhan kami ini banyak buat zalim, buat khianat, buat dosa pada diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Allah tak redha kami, kalau Allah tak sayang kami, celakalah kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkanlah kami dunia akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, redhalah kami dunia akhirat ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Arhamar Rahim, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah. Qalat hilati wa qasurat zunubi, sikit usaha kami, banyak pula dosa kami, tapi harapnya mudah-mudahan dengan barakah Sayyidin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Khuz bi yadi ya Allah bi rahmatika, khuz yadi ya Rasulullah bi syafaatika. Taiklah tangan kami ya Allah ya Rasulullah daripada kegelapan menuju cahaya. Kurniakanlah kami cahaya iman, Islam, ihsan, cahaya makrifah khassah, cahaya redha dan rahmat yang khas daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jauhilah kami daripada segala maksiat. Jauhilah kami daripada segala kegelapan, kegelapan kesombongan, kegelapan benci, kegelapan dengki, kegelapan busuk hati, kegelapan syu'zan, kegelapan jahat sangka sesama kami ya Allah. Kegelapan segala keburukan yang dibenci Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat kurniakanlah kami cahaya walau di mana juga kami berada, di mana tempat kami berada, di setiap juzuk tubuh kami zahiran wa batinan. Ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah, matikanlah kami dengan redha dan sempurna iman, sempurna taubat, sempurna kasih sayang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ke atas diri kami. Matikanlah kami dalam iman, Islam dan ihsan. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang balik-balikkan hati, sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Tetap hati kami dalam agama dan taat padamu ya Allah. Kita taati kami dalam belajar fardu ain, dalam beramal fardu ain. Kita taati kami dalam memburu redha-Mu ya Allah. Kurniakanlah kami guru yang benar, kurniakanlah kami kepahaman yang sebenar, kurniakanlah kami dalam ilmu yang benar, kurniakanlah kami dalam keadaan yang sebenar. Ya, tunjukkanlah kami yang benar itu benar, dan kurniakanlah rezeki untuk menuruti jalan yang benar. Tunjukkanlah kami jalan yang palsu supaya kami dapat menjauhi jalan palsu. Yang mana yang palsu, tunjukkanlah kami kepalsuannya, dan jauhilah kami bila taufik kepada kami supaya dapat menjauhi kepalsuan itu, kebohongan itu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami segala kebaikan dunia akhirat. Walau kami minta, walau kami tak minta, walau orang lain minta, kami tak minta sekalipun, berilah kepada kami segala kebaikan dunia akhirat, berilah kepada kami zahiran wa batinan, walau kecil walau besar ya Allah. Wa qina azabal maut, wa qina azabal qubur, wa qina azabal mahsyar, wa qina azabal sirat, wa qina azabal mizan, wa qina azabal sirat, wa qina azaban nar, wa qina azabad dunya wal akhirah. Jadilah kami daripada segala azab, azab kematian, azab kubur, azab pada mahsyar, azab mizan, timbangan akhirat, azab as-sirat, jambatan, azab neraka jahanam, azab dunia, azab akhirat, wala kecil wala besar, segala jenis azab, segala jenis bala, selamatkanlah kami daripada demikian itu bala dan azab. Jadilah kami bala, jadilah kami bala. Sebelum bala jatuh daripada langit, jadilah bala daripada kami Allah. Jadilah kami daripada bala. Selamatkanlah kami daripada bala. Selamatkan kami umat Nabi Muhammad. Selamatkanlah kami umat Nabi Muhammad daripada bala zahir dan bala batin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah kepada Rasulullah, keluarga Rasulullah, para sahabat, alim ulama, para wali-waliullah, semua umat Nabi Muhammad, wabil khusus ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim.
Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma tayyib waj'alna faramin da'wahum fiha subhanakallahumma wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Mudah-mudahan kita yang belajar ini diridai Allah dan Rasul, selamat kita dunia akhirat, disayang kita dunia akhirat. Mudah-mudahan kita duduk di tarim ini balik bawa reda bawa